Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita dalam podcast PPD Kulai iaitu EduTalk yang kedua. Dan jika pada musim yang pertama ataupun podcast kita yang pertama kita menampilkan Tuan Haji Muhammad Yusof bin Khatmi yang telah pun bercerita tentang pengalaman beliau berkhidmat selama berpuluh-puluh tahun di PPD Kulai ini, dan pada hari ini kita sekali lagi berjumpa untuk membincangkan suatu perkara yang lain pula dalam generasi yang lebih muda lagi. Sebelum saya memperkenalkan siapakah tetamu utama kita pada hari ini, saya perkenalkan dulu rakan saya lah di studio podcast pada hari ini, iaitu yang berada di hujung sana itu. Sila perkenalkan diri. Terima kasih Puan Anita. Saya Miss Fisha. Okey, juga dari PPD Kulai. Sebelum ni saya sebagai kaunselor di sini dan masih lagi kaunselor berdaftar, dan juga kehadiran saya di sini juga sebagai kenalan rapat kepada tetamu kita pada hari ini. Okey, baik. Jadi sebenarnya apakah fungsi Puan Fisha di sini pada hari ini? Sangat penting fungsi Puan Fisha, sebab saya perkenalkanlah tetamu kehormat kita pada hari ini, tetamu yang paling penting dalam podcast kita yang kedua ini, iaitu saudara Abdul Halim bin Mihad. Saya rasa saya berikanlah peluang keemasan ini untuk saudara Halim sendiri memperkenalkan dirinya. Silakan. Terima kasih Puan Anita. Nama saya Abdul Halim bin Mihad. Saya pembantu tadbir di Pejabat Pendidikan Daerah Kulai dan telah berkhidmat di PPD Kulai selama 16 tahun. Oh, 16 tahun. Ya, saya. Sungguh lama. Jadi jika podcast pertama kita, Encik Yusof Khatmi yang bakal bersara dengan jawatan penolong PPD perancangan. Jadi apakah sebenarnya jawatan Encik Halim di sini? Saya seorang pembantu tadbir perkara niaga dan operasi, dan selain itu saya juga menjalankan tugas sebagai seorang pembantu peribadi kepada Tuan PPD lah. Oh, ya, bermakna PA PPD saya, kita. PA PPD. Baik, kepada semua yang sedang menonton podcast kami pada hari ini, tanpa melengahkan, saya tonjolkanlah dahulu apa yang berada di tangan saya ini supaya semuanya dapat melihat dengan lebih jelas lagi tujuan utama podcast kita pada hari ini. Jadi mungkin kamera boleh fokus kepada apa yang sedang saya pegang pada hari ini. Okey, nampak Naib Presiden. Okey, Puan Fisha, sebelum kita bertanya dengan lebih lanjut lagi, Cik Fisha, sebelum kita bertanya Miss dengan Fisha. Miss Fisha. Baiklah, Miss Fisha. Thank you. Sebelum kita bertanya dengan lebih lanjut lagi, apakah yang terkandung dalam poster ini, mungkin Miss Fisha boleh, sebab diperkenalkan tadi kenalan rapat kepada Encik Halim. Betul. Jadi boleh terangkan serba sedikit latar belakang Encik Halim yang Miss Fisha sendiri ketahui. Okey, Cik Halim, macam Cik Halim tadi dikatakan 16 tahun berada di PPD Kulai. Jadi 2 kali ganda lah daripada tempoh perkhidmatan saya di sini, dan memang orang yang terawal saya rapat adalah Cik Halim di sini, kerana kami berada dalam satu pejabat yang sama, dan mengenali Cik Halim barulah saya mengetahui apa itu pembantu tadbir ataupun apa kapten. Tugas mereka, dan baru-baru ni Cik Halim tunjukkanlah poster dia tu, dan saya pun ada membaca. Jadi saya sebenarnya agak terkejut juga, tak pernah lagi saya dengar dia nak bertanding ni. Jadi alamak, dah tercakap teruskan. Bertanding. Tapi sebenarnya ini bukan perkara baru. Sebelum ni Cik Halim sendiri pernah menjadi presiden, kapten bagi PPD Kulai. Jadi saya pun sebagai kenalan rapat, saya nampak dia ada potensi itu yang boleh diketengahkan. Jadi sesuatu yang membanggakan lah sebagai rakannya. Baik, terima kasih Miss Fisha. Jadi secara halus, secara samar-samar, Miss Fisha telah pun menerangkan kepada kita bahawasanya kita ada pilihan raya. Okay? Pilihan raya bukan pilihan raya negeri ataupun pilihan raya di peringkat parlimen, tetapi pilihan raya di peringkat kapten, iaitu pemilihan pegawai kanan Kesatuan Pembantu Tadbir Pendidikan Semenanjung Malaysia. Ya, betul. Baik, Encik Halim ataupun saudara Halim, sebelum itulah, sebelum kita bertanya dengan lebih lanjut lagi tentang perkara-perkara berkaitan dengan pilihan raya ini, cuba Encik Halim terangkan serba sedikit, apakah pentingnya
kapten itu untuk sesebuah organisasi, khususnya di PPD Kulai kita ni lah? Okey, terima kasih Puan Anita. Okey, kapten mempunyai peranan yang sangat besar lah sebenarnya. Sebelum ini kalau kita cuma mengenali pembantu takbir, tapi kapten tu apa? Kapten tu adalah Kesatuan Pembantu Takbir Pendidikan Semenanjung Malaysia. Okey, dia adalah satu kesatuan yang menyatukan semua pembantu takbir di bawah pendidikan, dan kita memperjuangkan ada isu-isu yang berkaitan dengan pendidikan juga, dan juga isu-isu berkaitan dengan perkeranian. Tapi apabila Encik ataupun Saudara Halim tadi menyatakan dia lebih kepada pentadbiran, jika saya lihatnya di dalam poster ini, sebenarnya Encik Halim bukan sahaja terlibat dengan perkeranian dan sebagainya, tetapi banyak sumbangan yang telah diberikan, khususnya dari segi pembelajaran ataupun akademik. Kalau saya lihat di sini sangat rapat dengan sejarah, ya. Betul. Jadi kenapa tu Encik Halim? Okey, sebenarnya kita tak maulah pembantu takbir ni dia hanya fokus pada pekerjaan dia saja, bidang dia saja. Kita nak mereka semua membuka minda, keluar daripada kepompong pembantu takbir. Dia perlu melibatkan diri dalam segala aktiviti yang berkaitan dengan pendidikan, kerana once dah duduk di dalam pendidikan, dia mesti bergerak seiring dengan pendidikan guru dan sebagainya. Well said. Jadi Miss Fisha, apa signifikan seorang kapten itu turut terlibat dalam aktiviti-aktiviti yang melibatkan pembelajaran ataupun akademik? Sebab saya pun yakin Miss Fisha pun terlibat sama. Okey, mengenali Encik Halim ni, saya dapati beliau suka terlibat, mengambil peranan dalam apa saja aktiviti. Bukan saja daripada tugas beliau sajalah, malah berkaitan dengan pembelajaran macam disebutkan tadi. Dan di PPD Kulai ni kita panggil warga kita sebagai warga pendidikan Kulai. Jadi semua terlibat dalam pendidikan. Dan saya faham pegawai-pegawai kita di sini juga suka libatkan Encik Halim. Betul. Program sejarah. Saya sendiri sebagai kaunselor melibatkan Encik Halim, dan saya invite juga menjadi, kalau rakan-rakan pernah dengar Akrab, Encik Halim juga terlibat dalam program-program Akrab, dan secara tidak langsung Encik Halim sendiri menjadi role model kepada rakan-rakan pembantu takbir yang lain. Okey. Jadi apakah kualiti utama yang ada pada Saudara Halim ini yang menyebabkan Cik Fisha rasa dia sangat mudah untuk dilibatkan dalam apa juga aktiviti yang ada di PPD Kulai ini? Sebenarnya Cik Halim ni terkenal lah kalau di PPD Kulai ni terkenal sebagai apa tu kalau saya boleh tahu? All-rounder. Serba boleh. Jadi sebab tu dia boleh masuk dalam pelbagai lapangan. Sama ada dengan pegawai dari sektor pembelajaran, sektor pembangunan murid, sektor saya sendiri kaunseling sebelum ini, pengurusan sekolah dan sebagainya. Jadi kualiti itu sebenarnya sukar ditemui, sebab kadang-kadang orang dia nak buat kerja dia je. Kalau perkara itu di luar aspek kerja dia tidak mau terlibat. Jadi walau bagaimanapun Cik Halim tetap tidak mengabaikanlah tugas dan tanggungjawab dia sebagai pembantu takbir, khususnya PA. Sebab saya jarang-jaranglah dengar bos dia tu komplain pasal dia kan. Jadi, mengadu ke apa kan. Kira kita up lah. Saya rasa semua orang selesa dengan dia. Itu kualiti yang ada pada dia. Okey, bagus. Jadi kita telah pun mendengar kualiti-kualiti pada Saudara Halim, dan saya rasa kualiti tersebut memang sesuai untuk menjadi seorang naib presiden, dan kita bertemu lagi untuk mengulas dengan lebih lanjut lagi berkenaan Saudara Halim. Baik, bertemu lagi kita bersama-sama dengan calon nombor 7, naib presiden, memimpin dengan hati, berkhidmat dengan tindakan, siapa lagi kalau bukan Saudara Abdul Halim bin Mihad. Jika sebentar tadi kita telah pun mendengar antara manifesto Saudara Halim dalam kempennya, dan antara yang terpenting menurut beliau adalah mewujudkan program mentor-mentee, dan ini pun telah disokong dengan penuh sokongan oleh Miss Fisha berdasarkan dari sudut kaunseling, psikologi, kenapa seseorang itu perlu ada bantuan mentor-mentee dari segi ilmu, jiwa dan raga. Jadi mak kata orang kalau main cakap je memang tak jadi. Betul. Jadi bagaimana perancangan Saudara Halim untuk merealisasikan program mentor-mentee ini? Okey Puan,
Untuk saya tak boleh bekerja seorang diri. Betul. Saya perlu melibatkan semua orang. Terutamanya kalau di PPD ni kita kena libatkan Tuan PPD sendirilah. Ya, betul. Sebagai ketua sebagai kan? ketua kita. Dan saya juga perlu mendapatkan sokongan daripada pegawai-pegawai. Akan disokong. Terutamanya Akan disokong. dan saya juga perlu mendapat sokongan daripada rakan-rakan PT sendiri dan juga rakan-rakan AKP yang lain. Kalau saya tak boleh bergerak seorang diri. Okey. Jadi saya perlu melibatkan semua orang untuk memenuhi manifesto saya. Okey, maknanya terutama sekali kita kena libatkan ketua kita, Tun Haji Razali. Kan selepas itu perlu juga dilibatkan mereka yang senior, yang penuh pengalaman untuk dimasukkan dalam kumpulan mentor-menti ini. Kita tak boleh buang orang-orang senior. Betul, sebab ilmu itu sangat penting. Ilmu sangat penting. Ya, itu saya setuju. Betul. Miss Fisha bagaimana? Betul. Kadang-kadang kata orang yang lama ni dah tak boleh pakai. Contohnya dalam zaman ICT sekarang ni kan. Kadang-kadang kita yang berumur ni, contoh saya lah sebab saya yang paling berumur di sini. ICT tu mungkin antara kelemahan. Tapi saudara Halim kata tadi nak masukkan juga yang senior-senior ni. Jadi apa signifikannya? Macam Cik Alim katalah tak boleh nak bekerja sendiri kan. Jadi antara yang lama dan yang baru perlu saling melengkapi. Okey, kalau tak ada yang lama tak ada yang baru. Dan tak semua yang lama tu pun betul. Kadang-kala perlu diperbetulkan oleh ilmu-ilmu baru. Jadi pengalaman Encik Halim saya rasa 16 tahun itu bukan perkara baru. Tetapi Encik Halim pun masih rasa merendah diri, rasa masih perlukan lagi bantuan-bantuan orang lain. Jadi saya rasa kita tidak perlu mendabik dada lah bahawa kita boleh buat semua perkara seorang diri. Jadi bersedia. Bagi saya, kita bukan tanya orang apa orang boleh buat untuk kita, tapi kita tanya apa kita boleh buat untuk orang. Jadi untuk rakan-rakan kapten, kalau nak memilih ketua, bukanlah semata-mata kita tanya apa dia boleh buat untuk kita, tetapi apa yang kita boleh beri sokongan kepada dia supaya dia boleh merealisasikan manifesto dia. Macam tu. Jadi Cik Halim bagi saya akan lebih kuat lagi jika mendapat sokongan. Sokongan. Kalau di PPD saya rasa you tak ada masalah lah Cik Halim. Bagaimana Cik Halim bantu kita di sini, you bantu kita, kita akan balas balik bantuan selama ini yang Cik Halim banyak bantu kita. Okey, bermakna ada 5, yang kelima ini kita tanda right, betul? Tak ada masalah. Tak ada masalah. InsyaAllah dengan sokongan Tuan PPD sendiri. Baik, apa yang menarik perhatian saya di sini adalah manifesto yang kelima tadi adalah berkaitan tentang ilmu. Kalau dari segi pendidikan kita katakan sebagai konten. Content, pedagogical content knowledge. Itu dari segi perkeranian ataupun perjawatan Encik Halim dan rakan-rakannya. Yang pertama ni sangat menarik perhatian saya. Iaitu memperbanyakkan kursus kemahiran insaniah, kepimpinan, pengurusan emosi dan kesihatan mental untuk ahli. Jadi, Saudara Halim, cuba ceritakan perkaitan pekerjaan seorang kapten ini dengan kursus kemahiran insaniah, kepimpinan, pengurusan emosi dan kesihatan mental ni. Jadi apa pentingnya dalam manifesto ini? Okey, Puan Anita. Sebenarnya untuk manifesto yang pertama itu sebenarnya sangat penting sebenarnya. Kerana kita ni sebagai seorang pembantu tadbir, dia punya tekanan tu sebenarnya sangat kuat. Sangat kuat sebenarnya. Terutamanya yang berada di sekolah. Sebab cuba bagi contoh dulu tekanan apa? Sebagai contoh kalau kata sekolah tu walaupun sekolah yang kecil, dia hanya ada seorang pembantu tadbir dan seorang PO. PRA. So PT tu akan buat semua kerja. Daripada segi kewangan dan perkhidmatan. So macam mana cara dia nak menguruskan mental dia dengan tekanan kerja yang dia nak perlu selesaikan kewangan, dia perlu selesaikan perkhidmatan, belum lagi yang datang yang lain dengan adakah aset. Adakah itu semua termasuk sekali dengan kenaikan gaji, kenaikan pangkat? Ya, termasuk. Kalau saya pengsan. Semua berkaitan sebenarnya. Seorang menguruskan semua. Bayangkan macam mana. Kan? Itu akan menimbulkan satu tekanan yang sangat
Dan saya pernah merasai benda tu. Sebab tu sebab itu dimasukkan sebagai salah satu daripada manifesto ini. Betul. Jadi bermakna kesihatan mental sangat penting. Sangat penting. Jadi Miss Fisha, sebagai seorang pakar dalam segi kesihatan mental, apa perkaitan kesihatan mental kita dengan apa kualiti pekerjaan kita? Kalau perasan tadi saya ada sebut perkataan burnout kan? Jadi itulah yang disebutkan oleh Encik Halim tadi. Sebenarnya bukan pekerjaan-pekerjaan seperti jururawat, polis yang bahaya dan berisiko tu saja. Tetapi rakan-rakan kita bila asalnya berada di sekolah besar, ada beberapa orang pembantu tadbir, jadi mereka boleh mengagih-agihkan tugas. Macam Cik Halim kata tadi, bila kita berada di dalam satu sekolah, dialah buat gaji, kira all-rounder. Yes, dia buat gaji, dia buat kenaikan pangkat, dia lah photostat. Okay. So sebenarnya saya cakap berdasarkan pengalaman, saya tak mengada-ngadakan cerita. Pengalaman Miss Fisha sendiri ke? Saya pengalaman saya sebagai kaunselor. Yes. Okay. Jadi itu menunjukkan betapa pentingnya kesihatan mental perlu dijaga. Kita lebih baik mencegahlah daripada berlaku sesuatu. Jadi kalau Encik Halim katakan tadi tentang kesihatan mental, saya nampak kebanyakan manifesto Encik Halim mengutamakan kesejahteraan sebenarnya, kesejahteraan keseluruhan pembantu tadbir. Kalau tak sejahtera, macam mana nak buat kerja? Betul. Cik Halim sendiri saya tahu. Boleh tambah. Sebab Saudara Halim lebih tahu kan? Dia betul. Okey, kebanyakannya pembantu tadbir ni kadang-kadang dia orang segan tau puan. Dia segan untuk berjumpa dengan kaunselor. Dia rasa bila jumpa kaunselor, aku bermasalah, aku sangat bermasalah. Jadi negatif dan dia pandangan orang dia merasakan diri dia sendiri. Dia kata pandangan orang, dia kata budak ni orang ni bermasalah. Sebenarnya tak juga sebenarnya. Perlu sebenarnya kita jumpa dengan kaunselor bukan sebab kita ada masalah saja. Tetapi kalau kita nak share kegembiraan contohnya kan, boleh je kita jumpa dengan kaunselor. Betul tak kaunselor? Betul. Kan, sebab macam saya pun, saya ada masa saya akan kemurungan, contohlah kan, kemurungan. Ada masa saya terlalu happy kadang. So saya akan berjumpa dengan kaunselor, saya akan bercerita dengan dia. Puan Fisha ni saya macam ni. Betul, sampai orang cakap berkongsi kegembiraan. Sampai orang cakap Cik Halim ni klien saya. Tapi sebab kita selalu berkongsi kegembiraan, kesedihan, ketekanan. Jadi itu sebenarnya menyebabkan Cik Halim ni saya boleh katakan sejahtera lah mental dan fizikalnya. Dan kalau tak silap saya, Saudara Halim ni sebenarnya juga adalah seorang ahli akrab di PPD Kulai dan sentiasa bersama-sama kita dalam aktiviti akrab. Betul. Jadi itu bermakna perjuangan untuk kesihatan mental, kemahiran insania ni tidak asing sebenarnya. Betul. Kan daripada Saudara Halim. Betul. Jadi mungkin boleh diceritakan sedikit apakah perkara-perkara yang Saudara Halim dah lakukan dalam akrab ataupun kursus-kursus tertentu yang meningkatkan sendiri kredibiliti sebagai seorang pemimpin ni. Okey, Puan. Sebenarnya banyak program yang telah saya ikut lah. Terutamanya program-program kaunselor. Banyaklah, walaupun saya bukanlah facilitator, kadang-kadang urus setia je. Tapi daripada situ kita dapat ilmu tau. Banyak ilmu yang kita dapat. Very good. So daripada situ kita boleh belajar macam mana kita untuk menjadi berani. Berani bersuara kerana benar. Kalau benda tu betul, kenapa kita tak berani nak sampaikan? Ya, betul. Nak beritahu. Dan yang kedua je, kalau kebanyakan rakan-rakan yang menghadapi masalah, dia orang akan mencari saya sebab dia lebih mudah berbincang dengan saya, bercakap dengan saya untuk menyampaikan apa masalah, apa yang dia orang rasa. Dan saya rasa macam seolah macam saya pula kaunselor. Tapi pada masa mereka berjumpa dengan Saudara Halim tu, adakah Saudara Halim mampu untuk membantu mereka? InsyaAllah saya boleh bantu. Tapi ada sampai tahap-tahapnya je lah yang boleh saya bantu. Kalau saya boleh bercakap dulu, saya bercakap. Kalau saya tak boleh nak selesaikan, saya bagi dia jalan penyelesaian. Appointment dengan kaunselor dan sebagainya. Tahniah. Jadi kita akan bercakap dengan lebih lanjut lagi tentang manifesto-manifesto yang seterusnya. Jadi kita berehat seketika, minum-minum kopi. Baik, kepada para penonton sekalian, bertemu lagi dalam slot yang kedua
bicara EduTalk PPD Kulai. Jadi saya teruskanlah tunjukkan poster ini sekali lagi, tujuan utama podcast kedua kita. Jadi kita fokus terus kepada undilah calon nombor 7. Nombor 7 bukan nombor yang lain, nombor 7 sahaja, Naib Presiden. Okey, untuk pemilihan pegawai kanan Kesatuan Pembantu Tadbir Pendidikan Semenanjung Malaysia dengan tagline. Ada tagline tau, Miss Fisha. Wow. Memimpin dengan hati, berhikmat dengan tindakan. Maknanya ni, no talk, action only pun tak nak lah. You talk and you do your action. Okay. Baik, saya bacakan serba sedikit ya tentang walaupun saudara Halim tadi telah pun menyatakan siapakah dia, bekerja di mana, berapa lama bekerja di PPD Kulai. Anugerah, saya ingin bacakan anugerah dekat sini. APC 2015, 2020 anugerah tokoh kepimpinan, pengerusi kapten, anugerah superhero. Oh my god, superhero. 2017 anugerah khas AKP paling rajin, anugerah unsung heroes, all rounder, dan juga antaranya anugerah pekerja serba boleh. Jadi saya rasa dengan adanya nilai-nilai pada diri saudara Halim ni, dia bukan calon-calon lah ya, Miss Fisha ya. Betul. Bukan calon-calon yang boleh kita cabar. Kita bukan bodek dia, tak ada apa-apa kelebihan pun untuk kita, betul? Betul, sebabnya memang ternyata jelas, kata pepatah sudah terang lagi bersulur. Tetapi adakah saudara Halim mampu untuk membuktikan ataupun memenuhi manifesto-manifestonya? Kita bagi Chan dia lah, terangkan kot. Okey, sebelum tu saya bacakan. Di sini ada 5 manifesto. Ini betul-betul pilihan raya ni, siap dengan manifesto ya. Okey, pembangunan profesionalisme dan kepimpinan. Yang pertama, memperbanyakkan kursus kemahiran insaniah, soft skills. Very good. Menyediakan latihan inovasi dan kreativiti. Okay. Lepas tu menggalakkan ahli terlibat dalam pasukan fasilitator inovasi, menyemak semula sistem pengiktirafan dan mewujudkan program mentor-mentee. Jadi, saudara Halim, ada 5 ni. Betul. Rasa-rasanya cukup tak untuk memenangi hati pengundi? InsyaAllah. Okey, jadi kalau boleh, saudara Halim terangkan secara ringkas ataupun secara umum, apakah sebenarnya hala 7 manifesto ini dan mungkin antaranya yang paling penting yang perlu untuk Encik Halim atau saudara Halim penuhi. Apa dia? Baik, terima kasih Puan Anita. Okey, untuk manifesto saya lebih fokuskan kepada manifesto yang kelima, iaitu program mewujudkan mentor-mentee. Ya, mewujudkan mentor-mentee. Ini kerana saya rasa untuk pembantu tadbir yang baru perlu dibimbing sebenarnya. Dan perlu ada mentor, perlu ada mentee. Jadi sebelum ini tak ada? Sebelum ni ada tapi dia kurang sebenarnya. Dan banyak yang saya daripada kalangan rakan-rakan PT yang baru, kadang-kadang dia orang ada mengadu dengan saya lah, kadang ada bercerita, dia kata tak ada, dia tak tahu macam mana nak rujuk siapa untuk selesaikan kerja-kerja, tugas-tugas yang diberi. So pada saya perlu ada bimbingan lah. Dan sebenarnya saya fokuskan kepada mentor-mentee ni juga berdasarkan pengalaman sebenarnya Puan. Pengalaman apa tu? Pengalaman saya ditempatkan di sekolah yang agak dalam pedalaman sikit. Dan kita terpaksa survive sendiri. Dengan kita tak tahu. Maksudnya belajar sendiri. Ya betul. Banyak kita kena belajar sendiri. Jadi kita tak tahu siapa kita nak rujuk yang sebenar. Jadi saya rasa memang perlu ada mentor-mentee. Betul-betul. Untuk guide, terutamanya bagi pembantu tadbir yang baru. Sebab dia orang tak semua yang ada pengalaman berkaitan dengan pembantu tadbir. Dan mungkin dia orang daripada pengalaman kerja luar lain daripada pembantu tadbir lah. So kita ni di bawah pendidikan pembantu tadbir, tugas dia sangat-sangat rencam. Kena menguasai semua. Betul. Daripada perkhidmatan dan kewangan. Saksikan, betul tak? Miss Fisha? Betul. Okey. Jadi seperti semua perjawatan, contohnya macam saya SIIC Plus di PPD Kulai ini, bermakna saya membimbing ataupun mentor-mentee guru-guru. Okey, jadi memang perlulah mentor-mentee ini khusus kepada pejawatan-pejawatan yang lain, khususnya mereka kapten yang menguruskan hal ehwal guru. Jadi bagaimana dari perspektif seorang kaunselor,
Perlukah mentor-menti ini ataupun latihan diberikan kepada mereka yang baru? Memang bertepatan lah. Bagi saya, pemilihan manifesto tersebut memang sangat bertepatan. Sebab pengalaman saya sebagai kaunselor sebelum ni, bukan saja menguruskan guru, tetapi juga pembantu tadbir dan sebagainya. Pembantu tadbir yang menjadi klien saya sebelum ini, kebanyakannya menghadapi masalah seperti itu. Sama ada pembantu tadbir baru atau pembantu tadbir yang bertukar jawatan. Contohnya dia biasanya membuat urusan pentadbiran, tetapi dipindahkan ke sekolah yang perlu buat urusan kewangan dan sebagainya. Tak semua orang boleh buat. Saya bila dengar pun saya boleh buat jadi anxiety lah. Memang kalau tak ada orang membantu, tak dibimbing, tak ada JU yang datang ke sekolah membimbing, mentor, memang dia orang akan jadi macam give up, burn out. Itu pentingnya mentor-mentee. Biasanya kita akan suggestkan hantarlah orang untuk membimbing. Tapi kalau mentor-mentee ni memang diadakan lebih awal, setiap kali ada pertukaran jawatan dan sebagainya, kita dah set kan. Setiap pertukaran jawatan mesti ada mentor-mentee. Jadi tak perlulah tunggu sampai ada masalah baru nak dimentorkan. Ya, betul. Jadi okey, bagus manifesto tersebut. Okey, bagus, tahniah Saudara Halim. Jadi nanti kita akan bincangkan dengan lebih lanjut lagi, sebab ini adalah kenyataan untuk membuat mentor-mentee. Jadi mungkin dalam slot yang seterusnya kita ingin melihat bagaimana pelaksanaan ini dijalankan ataupun perancangan untuk membuat mentor-mentee ini akan dilaksanakan oleh Saudara Halim ataupun Saudara Halim bersama-sama dengan anggota-anggota yang lain. Dan selepas itu kita pun akan membincangkan lagi 4 manifesto yang lain. Jadi kita bertemu lagi lah. Kita berehat seketika. Relax sikit. Selepas itu kita berjumpa sebentar sahaja lagi. Kita berjumpa lagi dalam segmen yang kira yang terakhir lah untuk kita mengemukakan calon nombor 7 Naib Presiden, memimpin dengan hati, berhikmat dengan tindakan, Abdul Halim bin Mihad. Jadi sebentar tadi kita telah pun mendengar apa yang telah dinyatakan oleh Saudara Halim kita, calon nombor 7 kita, tentang pengalaman beliau, tentang perkara-perkara yang beliau ingin lakukan. Jadi dalam masa seminit ini, sila berkempen habis-habisan biar semua siapa sahaja menonton podcast kita ini yakin dan percaya untuk mengundi Naib Presiden nombor 7 kita. Silakan. Okey, baik, terima kasih Puan. Saya Abdul Halim bin Mihad, pembantu tadbir Perkerjaan Operasi Pejabat Pendidikan Daerah Kulai, calon nombor 7. Jawatan yang dipertandingkan adalah Naib Presiden Kesatuan Pembantu Tadbir Pendidikan Semenanjung Malaysia. Unilah saya calon nombor 7. InsyaAllah saya akan perjuangkan apa yang saya katakan. Mantap, cantik, bak kata orang putih, short and sweet but impactful. Jadi kita beri peluang juga kepada Miss Fisha sebagai seorang yang sangat mengenali Encik Halim. Bagaimana? Okey, saya yakin dan percaya jika diberi peluang, Cik Halim pasti akan menjalankan peranan yang diberikan, tanggungjawab yang diberikan dengan sebaiknya. Dan kita boleh beri peluang pada dia, undilah Cik Halim. Dan saya terinspirasi sebenarnya dengan semangat perjuangan beliau. Bukan memberi inspirasi, tapi kita terinspirasi. Kita sendiri terinspirasi betul-betul dengan beliau dan ada semangat yang mungkin rakan-rakan tak nampak, tapi saya sebagai kenalan rapat nampaklah kekuatan dia yang kita boleh ketengahkan. Tetapi dalam masa yang sama, jika dia beri peluang pada beliau, masih banyak perkara yang boleh diperbaiki. Tetapi jika dia menyandang jawatan itu, saya percaya dia akan bertambah baik melalui pengalaman jawatan tersebut. Okey, so undilah dia nombor 7. Bukan nombor yang lain, tetapi nombor 7. Nombor favourite saya juga tu, nombor 7. Betul, saya pun favourite lah. Mulai hari ini nombor 7 akan menjadi nombor favourite saya. Baiklah tuan-tuan penonton sekalian, podcast PPD Kulai Edu Talk yang kedua menampilkan, saya utarakan sekali lagi, menampilkan seorang calon muda yang bernama Abdul Halim bin Mihad, berkempen untuk Naib Presiden pemilihan pegawai kanan Kesatuan Pembantu Tadbir Pendidikan Semenanjung Malaysia. Jadi kalau nampak nombor semasa pembuangan undi, carilah nombor 7. Antara perkara-perkara yang boleh kita ambil, Encik Halim ini adalah seorang yang serba boleh dan
Dia juga adalah seorang yang mampu melaksanakan, serta yang paling penting, beliau ataupun saudara Halim Minhad ini tidak akan bekerja berseorangan. Dia akan bekerja secara satu kumpulan. Untuk itu, kita bertemu sekali lagi di lain masa dalam podcast PPD Kulai yang ketiga.